Salah seorang pegawai polis menginap di sebuah hotel lama yang terletak di Port Dickson selepas menghadiri kursus. Jadi pada malam itu agak sunyi, penghuni pun tak ramai. Tepat jam 3 pagi, ketika dia hampir terlelap, kedengaran 3 ketukan perlahan di pintu bilik dia. Amir yang bangun perlahan, dia mengintai melalui peephole, tetapi tiada siapa pun di luar. Lalu dia beranggapan mungkin dia silap dengar. Selang beberapa minit, ketika baru sahaja dia berbaring semula, ketukan itu datang lagi. Tapi kali ini ketukan itu lebih kuat dan seolah-olah lebih dekat. Jadi dia membuka pintu semula dengan pantas. Laluan hotel yang dia tengok adalah kosong. Tak ada satu pun bayang manusia yang melalui laluan itu. Tiada bunyi langsung. Dia mula gelisah. Jadi sebagai seorang polis, dia jarang takut. Tapi kali ini perasaan dia lain macam. Dia tak fikir panjang. Dia masuk semula ke bilik dia. Dia kunci pintu dan dia baca apa ayat yang dia ingat. Selang beberapa minit kemudian, bilik dia tiba-tiba menjadi sejuk, seperti ada penghawa dingin yang kuat. Padahal daripada tadi dia setting penghawa dingin itu sama aja kekuatan. Tetapi di sebalik cermin meja solid yang terletak di sudut katil dia, tiba-tiba beruap dan mula terbentuk, dan secara perlahan-lahan muncul seperti tulisan jari. Buka. Serentak itu pintu bilik ini bergetar perlahan dan 3 ketukan terakhir kedengaran. "Boleh saya masuk?" bisik suara halus dari luar. Dan keesokan pagi dia, Amir menunjukkan kepada petugas rakaman footage laluan pintu. CCTV jelas merakamkan ketika pintu biliknya diketuk, tetapi tiada siapa pun yang tengah berdiri di hadapan pintu. Yang ternampak hanya pintu yang bergerak sendiri, seolah-olah ada tangan yang tidak kelihatan sedang mengetuk pintu itu dari arah luar.